Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Selamat datang kembali dalam laporan terkini Bantuan MY. Menjelang sambutan Aidilfitri yang semakin hampir, ramai rakyat Malaysia kini menunggu satu perkara penting, iaitu pengumuman berita baik daripada Perdana Menteri. Persoalan yang sering timbul sekarang ialah bilakah pengumuman tersebut akan dibuat dan apakah bentuk bantuan yang bakal diumumkan kepada rakyat. Menurut maklumat yang disampaikan oleh Setiausaha Kanan kepada Perdana Menteri, beberapa berita baik dijangka diumumkan menjelang Aidilfitri. Perkataan beberapa memberi gambaran bahawa pengumuman ini tidak terhad kepada satu perkara sahaja, sebaliknya melibatkan lebih daripada satu inisiatif yang berpotensi memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Dari segi masa pengumuman pula, ia disebut akan dibuat dalam masa terdekat. Berdasarkan kebiasaan pengumuman kerajaan sebelum ini, ramai menjangkakan ia mungkin berlaku sekitar penghujung minggu ini, khususnya sekitar hari Jumaat. Namun begitu, Perdana Menteri juga boleh membuat pengumuman pada bila-bila masa yang dianggap sesuai melalui sidang media rasmi. Pengumuman tersebut dijangka bukan sekadar kenyataan ringkas, tetapi mungkin disampaikan melalui sidang media atau ucapan khas yang turut menyentuh persiapan menjelang Aidilfitri. Dalam ucapan seperti ini, kerajaan juga biasanya akan mengingatkan rakyat supaya berbelanja secara berhemah dan mengurus kewangan dengan baik ketika menyambut perayaan. Seterusnya, apakah sebenarnya berita baik yang dinantikan rakyat? Antara perkara yang sering diperkatakan ialah berkaitan tol lebuh raya. Ada yang menjangkakan kerajaan mungkin memberikan tol percuma sempena Aidilfitri, manakala ada juga yang berpendapat kemungkinan diskaun tol sekitar 50% akan diumumkan bagi membantu rakyat pulang ke kampung halaman. Selain itu, terdapat juga jangkaan berkaitan bantuan khas atau sumbangan penghargaan kepada rakyat bagi membantu membuat persiapan menjelang perayaan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan sering mengumumkan bantuan khas sempena musim perayaan bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana menghadapi peningkatan kos sara hidup. Terdapat juga perbincangan mengenai kemungkinan bantuan tunai tambahan seperti penambahan bantuan di bawah sumbangan tunai rahmah atau pengumuman bantuan baharu dalam bentuk lain. Namun begitu, bagi perkara berkaitan pengeluaran KWSP, setakat maklumat semasa kerajaan masih mengekalkan pendirian bahawa tiada pengeluaran tambahan daripada akaun 1 akan dibenarkan selain syarat sedia ada seperti umur 50 atau 55 tahun serta pengeluaran yang dibenarkan melalui akaun 2. Setakat ini juga tiada petunjuk rasmi bahawa pengeluaran khas KWSP akan diumumkan semula dalam masa terdekat. Oleh itu, kebanyakan pemerhati berpendapat pengumuman berita baik ini lebih tertumpu kepada bantuan kerajaan serta langkah meringankan beban rakyat menjelang Aidilfitri. Kini rakyat hanya menunggu pengesahan rasmi daripada Perdana Menteri dalam masa terdekat mengenai apakah sebenarnya berita baik yang bakal diumumkan